Benda ni dah terang lagi bersuluh, tapi kalau orang tak nampak dan buat post macam ni, skill issue guys. It's a skill issue. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Saya sebenarnya nak buat video lain, tapi saya diajak untuk buat video pasal villain dalam Power Sphera Universe. Semalam ada satu post dekat Threads dan saya terpanggil untuk reply post tu. Kemudian saya dapat komen, ada orang kata, bang, buatlah video. So saya fikir, you know what, jom buat video sebab video ni lebih simple, lagi mudah. Video yang saya plan nak buat tu dia susah sikit, perlukan masa sikit. Ini adalah postnya, saya akan bacakan. Dia kata, salam, aku rasa dah tiba masa Bobo Boy ada big bad villain. Sebab villain dalam Bobo Boy ni bukan tak bagus, tapi setiap arc ada villain tersendiri. Contoh dalam Naruto. Aduh, mesti nak kena banding dengan anime wajib. Contoh dalam Naruto ada Madara, Bleach, Aizen, One Piece, Imu. Okay, just nak cakap, Imu ejaan dia IMU. Imu yang ini adalah burung. Okay, kalau ada satu antagonis powerful, mesti Bobo Boy akan bertambah bagus dalam konsep cerita. Mestilah villain kena powerful dan juga ada ideologi sendiri. Ini pandangan dia. Pandangan saya boleh kata setuju, but at the same time, Monster dah buat dah sebenarnya. So ini yang saya reply, saya cakap rasanya dah ada clue untuk big bad villain, awak je tak fokus. Emoji tunjuk macam konon macam menekan-nekan sikit lah Sekarang ni saya rasa penonton video ni dah terbagi kepada dua. Yang pertama yang terus faham apa maksud saya. Yang kedua yang masih tertanya-tanya, Monster ada bagi clue ke bang? Bila? So dalam video ni saya nak cerita pasal clue tersebut dan mungkin kita akan cerita pasal teori lama saya. Just a little bit lah. Clue ni datang dalam Bobo Boy Movie 2 dekat penghujung tu, babak bersama dengan Amato. Kan Amato cakap biarlah Bobo Boy berdikari, dia ada misi yang lebih besar. Itu adalah clue pertama kita, di mana Bobo Boy nampaknya akan lawan dengan karakter yang lebih kuat, lebih besar, lebih bahaya daripada Retaka. Retaka macam kita tahu adalah karakter yang sangat kuat, tapi masih ada karakter yang lebih kuat lagi. Itu apa yang Amato cakap. Benda ni Monster dah tunjukkan pada tahun 2019. Sekarang dah tahun 2026, kita masih tak tahu apa dan siapa. Clue kedua datang daripada Bobo Boy Movie 2 juga, dan ia adalah secret ending Bobo Boy Movie 2, di mana kita tengok Mas Mana cuba cari Amato, Mekamato, dan kemudian Mekamato tak ada. Kita ditinggalkan dengan satu soalan yang besar. Mana Amato? Saya Sifudin yang tengah edit video ni, saya just nak tambah sikit. Saya dari dulu lagi ada dua teori berkenaan kehilangan Amato ni. Dia sama ada Amato lari ataupun Amato diculik. Itu je nak tambah. Masa saya rekod semalam, saya salah cakap. Saya rasa misi yang lebih besar tu adalah tentang satu villain ataupun satu organisasi yang jahat yang sedang mengejar Amato ataupun yang telah menculik Amato, salah satu. Bila mereka Amato pun diculik ataupun lari daripada benda ni, that means benda tu adalah something yang besar, dan mungkin itu adalah clue kita untuk the big bad villain untuk Power Sphera Universe buat masa ni. Honestly, pada saya lah, benda ni dah terang lagi bersuluh, tapi kalau orang tak nampak dan buat post macam ni, skill issue guys. It's a skill issue. Alright, pada tahun 2022 saya pernah buat teori, mega teori Power Sphera Universe saya yang somehow masih relevan lagi walaupun dah 4 tahun dah teori ni. Sekarang ni kita dah ada info baru kan berkenaan dengan teori ni daripada Mekamato Movie, daripada Papa Zola The Movie. Tapi saya tak nak cerita banyak sangat lah pasal kesemua ni. Mungkin saya kena buat video baru, but saya just nak cerita korang idea saya tentang apa mungkin big bad villain untuk Power Sphera Universe ni. Kepada yang dah lama follow saya, mungkin korang tahu. Kepada yang baru follow saya, dengar baik-baik. Teori saya, the big bad villain dalam Power Sphera Universe ni adalah satu planet, satu bangsa actually. Dan planet itu adalah planet Atata 3 bangsa Kubulus. Sekarang ni dengan Papa Zola The Movie, dia bukan sahaja Atata 3 dan Kubulus. Mungkin ada planet-planet lain dan juga bangsa-bangsa lain yang basically ada shape lah. Ada bentuk-bentuk dekat kepala dia. Kepala kotak, kepala donat, kepala love, kepala belian tu semua. Semua tu. Tapi mari fokus kepada kepala kotak. Sebab saya rasa ultimately bangsa alien berkepala kotak ni, bangsa Kubulus ni adalah the ultimate villain lah.
Kenapa saya rasa diorang ni adalah the big bad? Monster dah tunjuk kita dari dulu lagi. Dulu masa Monster keluarkan komik Bobo Boy Movie 1, dekat depan tu ada komik yang dilukis tangan tau. Komik yang menceritakan sejarah Power Sphera. Power Sphera ni asalnya dibina oleh bangsa Kubulus dekat planet Atata 3. Bangsa Kubulus ni dia selalu kena bully, jadi dia buat senjata baru which is Power Sphera. Mula-mula dia buat kelam kabut, lepas tu dia buat banyak lagi Power Sphera lain, dan dorang ni jadi dorang yang bully pula. Bangsa Kubulus ni jadi kuat, jadi mereka mula berperang dengan orang lain. So kelam kabut tak suka benda ni, dan kelam kabut yang basically menghantar Power Sphera ni semua ke serata galaksi. So untuk menghentikan bangsa Kubulus ni. Apa yang kita belajar daripada komik tu? First, kita belajar kelam kabut punca kenapa ada banyak Power Sphera dekat serata galaksi, dan satu lagi kita belajar yang bangsa Kubulus ni diorang agak gila kuasa. Lepas tu dalam sejarah Power Sphera Universe ni, kita tengok Adudu tu kepala dia tak berapa betul. Lepas tu dalam movie 1 kita tengok geng Tengkotak, which is geng yang sama bangsa lah dengan Adudu kan. Borara, Kikita, Gaganas, diorang tu semua alien kepala kotak. Dalam Bobo Boy Galaxy musim 2 dan musim 3 kita nampak Ijojo, alien kepala kotak. Lepas tu kita boleh argue Grakakus dalam Mekamato juga macam berkepala kotak kan. Ada juga karakter Panglima Scammer, dan kemudian kita nampak beberapa lagi lah karakter alien kepala kotak ni yang tak berapa betul. Yang kita dapat baik macam Chichiko, dan saya punya teori, saya cakap Chichiko pun tak betul. Point saya rasa ada kemungkinan yang sebenarnya planet Atata 3, bangsa Kubulus tu adalah the main villain, the big bad untuk Power Sphera Universe. Korang tengoklah macam mana Adudu sanjungnya kumpulan Tengkotak tu. Kumpulan Tengkotak tu adalah pemburu Power Sphera, betul? Benda ni buat saya rasa yang sebenarnya bangsa Kubulus ni, diorang akan buat apa sahaja untuk dapatkan balik semua Power Sphera ciptaan mereka ke planet Atata 3 supaya mereka boleh continue, boleh sambung apa yang mereka buat beberapa ratus tahun lepas tu. Tadi saya ada mention, saya cakap Chichiko pun mungkin jahat sebabnya Chichiko adalah satu-satunya alien berkepala kotak dekat dalam Tapops, dan dia punya pangkat agak tinggi. Apa kerja Tapops? Cuba korang ingat balik, apa kerja Tapops? Tak apa, tracker and protector of Power Sphera. Diorang adalah pemburu Power Sphera juga. Macam geng Tengkotak, tapi mungkin cara dia lebih baik sebab dia gunakan hero galaxy which is Bobo Boy. Kenapa saya sus dengan Chichiko? Sebabnya ada dekat end credit Mekamato movie di mana kita nampak tiba-tiba Adudu yang diberikan tugasan untuk hantar Power Sphera Ochobot ni kepada Bobo Boy. Dalam fikiran saya ada dua sebab saja macam mana Adudu yang boleh jadi penghantar Power Sphera Ochobot ni. Pertama sekali, Adudu sendiri yang hack sistem Tapops dan nak benda ni, ataupun Adudu ni dipilih oleh someone dari dalam Tapops, dan bila Amato buat je request tu, orang tu ubah bagi Adudu yang hantar. Mungkin plan dia adalah untuk ambil Power Sphera tu sebelum sampai ke tangan Bobo Boy, tapi tak berjaya sebab Adudu actually somehow unironically hantar dekat Bobo Boy. Kalau korang mungkin terlepas, itulah sebabnya saya rasa Chichiko yang jahat, sebab saya rasa Chichiko orang dalam untuk bangsa Kubulus dari planet Atata 3 ni. Dia orang dalam yang basically nak gunakan Tapops untuk hantar balik semua Power Sphera yang Tapops dapat balik ke planet Atata 3. Itu cuma teori saya yang sangat-sangat pelik yang saya buat tahun 2022 dulu. Macam saya cakap, saya mungkin kena revise balik teori ni, ubah, tambah informasi dari apa yang kita belajar dari Mekamato movie, daripada Papa Zola the movie, dan mungkin even nanti kita tunggu sikit untuk revise lepas tengok Bobo Boy movie 3. Walaupun kita dah tahu storyline Bobo Boy, tapi ada kemungkinan Monster akan selit-selitkan sedikit clue, sedikit hint tentang macam kenapa Amato hilang. Alright, kalau video ni sampai sini sahaja. Saya nak tahu korang punya teori berkenaan dengan Big Bad dalam Power Sphera Universe. Korang rasa perlu atau tidak, dan korang, apa pandangan korang pasal teori saya yang sebenarnya bangsa Kubulus tu adalah the Big Bad. I mean, kita tak kenal lagi siapa Abang Adudu, siapa dia punya ketua tentera dan sebagainya. Kita tengok Ijojo macam tu, korang bayangkan orang yang lebih besar dari Ijojo, mesti lagi jahat kan? So you know, it kind of make sense. Apa pandangan korang? Komen dekat bawah. Alright, sampai sini sahaja video untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang tengok sampai habis. Terima kasih kepada semua members yang sudi jadi members, dan of course, terima kasih kepada semua yang baru ditekan butang subscribe tu. Kalau korang belum subscribe lagi, pastikan korang subscribe ke channel Sifudin, di mana kita akan bincang semua benda berkenaan dengan animasi Malaysia, insya-Allah.